Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjalan di desa, indah permai. Sawah menghijau, luas terbentang. Ilmu ditimba sepanjang zaman. Bahasa dan budaya terus gemilang. Nama saya Nur Latifah Hanim binti Hanafi dari kelas PPI SMP Bahasa Melayu C. Video pada hari ini merupakan tugasan kedua bagi kursus BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di bawah bimbingan pensyarah yang kami hormati Encik Saiful Azhar bin Ghazali. Untuk tugasan ini, saya akan membentangkan sebuah persembahan kreatif dan kritis berdasarkan novel karya Zurina Hasan yang bertajuk Hatimu Aisyah. Persembahan ini akan mengupas jalan cerita novel dari bab permulaan hingga penutup dengan menekankan aspek budaya, bahasa serta konflik utama yang digarap oleh pengarang. Analisis ini juga akan menggunakan ciri-ciri kritikan sastera yang telah dipelajari selaras dengan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB dan The Big Idea, iaitu pendidikan kompeten memartabatkan bahasa dan budaya Melayu di Nusantara. Dengan itu, marilah kita bersama-sama menyelami kisah hidup Aisyah, seorang wanita kampung yang berjuang antara adat dan cita-cita, serta mesej besar yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karya ini. Di sebuah kampung selepas zaman penjajahan, lahirlah seorang anak perempuan bernama Aisyah. Sejak kecil, dia dibesarkan dengan penuh tanggungjawab, seperti mengurus rumah, menjaga adik-adiknya dan membantu ibunya. Dalam keluarga Aisyah, peranan anak perempuan sangat jelas. Aisyah harus rajin, taat dan patuh. Sedangkan abangnya Ahmad bebas daripada kerja rumah. Kerana masyarakat percaya anak lelaki tidak perlu memikul beban yang sama. Ayah Aisyah merupakan seorang lelaki kampung yang tegas tetapi jarang mencampuri urusan rumah tangga. Baginya, tugas mendidik anak perempuan diserahkan kepada ibu. Aisyah juga memikul tanggungjawab menjaga adik-adiknya, iaitu Dolah dan Lijah. Mereka masih kecil, sering bergantung kepada Aisyah untuk kasih sayang dan perhatian. Beban itu menjadikan Aisyah matang lebih awal daripada usianya. Perempuan mesti tahu menjaga rumah. Itulah tanda darjat dan maruah keluarga. Begitulah permulaan kisah hidup Aisyah, seorang gadis kampung yang dibentuk oleh tradisi, dikelilingi keluarga yang menegakkan adat, tetapi mula merasakan ada sesuatu yang tidak seimbang dalam dunia sekitarnya. Di kampung yang masih berpegang kuat pada adat, seorang gadis dianggap lengkap apabila telah bergelar isteri. Begitulah yang berlaku kepada Aisyah. Selepas melalui zaman remaja yang penuh dilema, kini dia melangkah ke alam perkahwinan bersama lelaki yang bernama Ayub. Sebagai seorang suami, Ayub digambarkan sebagai lelaki kampung yang sederhana, namun masih berpegang pada adat.
Tidak lama selepas perkahwinan Aisyah dan Ayub, mereka kini telah dikurniakan 5 orang cahaya mata yang memberi pengalaman baharu kepada mereka berdua sebagai ibu bapa. Aisyah berusaha untuk menunaikan tanggungjawabnya dengan penuh kesetiaan. Dia menguruskan rumah tangga, menyediakan makanan, dan memastikan segala keperluan Ayub dan anak-anaknya dipenuhi. Nilai tradisi yang ditanam sejak kecil kini diteruskan dalam kehidupan berkeluarganya. Ayub sering berkata kepada Aisyah agar jangan terlalu fikirkan hal-hal yang besar. Cukuplah kalau anak-anak mereka tahu untuk menjaga rumah dan keluarga. Itulah yang penting. Seperti yang Aisyah sering diingatkan dulu. Beginilah hidup seorang perempuan. Menjaga suami, membesarkan anak-anak, dan memastikan rumah tangga sentiasa teratur. Namun, di sebalik kesungguhan itu, Aisyah dan Ayub mahu anak-anak mereka untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih baik agar mereka tidak terikat dengan adat yang membataskan seperti zaman mereka dahulu. Perkahwinan dengan Ayub membuka lembaran baharu dalam hidup Aisyah. Kini, dia seorang isteri dan ibu yang terikat dengan adat. Tetapi, dia masih menyimpan impian untuk membebaskan anak-anaknya dari melupakan tradisi kehidupannya. Rumah tangga Aisyah dan Ayub kini semakin meriah dengan kehadiran anak-anak mereka yang sedang membesar. Namun, bersama pertambahan usia mereka, muncul pula cabaran baharu, iaitu bagaimana untuk membesarkan anak-anak dalam masyarakat yang telah hidup di zaman moden kini. Aisyah dan Ayub ingin berusaha untuk mencari harta sendiri, seperti tanah sendiri untuk hidup dan tinggal bersama anak-anak mereka. Anak-anak mereka dibesarkan dengan suasana yang pergi ke sekolah dan berpendidikan. Namun, Aisyah masih berpesan-pesan untuk sentiasa beringat akan tanggungjawab di rumah, seperti mengemas rumah, memasak dan sebagainya kepada anak-anak perempuannya. Apabila Aisyah melihat kehidupan anak-anaknya yang sangat berbeza dengan kehidupannya di zaman dahulu, dia teringat akan zaman kanak-kanaknya sendiri, di mana dia perlu bersusah payah untuk melakukan semua perkara sendiri untuk mendapatkan, seperti membuat minyak masak sendiri, mencari kayu api, dan lain-lain. Namun, di zaman kini, mereka hanya perlu untuk pergi ke kedai untuk membeli barang-barang yang telah disediakan. Setelah beberapa tahun, anak sulung Aisyah, iaitu Jamilah, kini mendirikan rumah tangga dan mendapat zuriat pertama. Aisyah berasa bertanggungjawab untuk menjaga anak sulungnya dengan kaedah tradisional seperti yang pernah diamalkan dahulu kepada dirinya. Namun, suami Jamilah mempunyai pendapat berbeza. Dia mahu menggunakan perubatan moden. Hal ini telah membuatkan Jamilah keliru, sama ada mahu mengikut kata ibunya ataupun kata suaminya. Akhirnya, Jamilah melahirkan anak sulungnya di hospital menggunakan perubatan moden seperti yang dipesan oleh suaminya. Perkara ini membuatkan Aisyah sedikit terkilan kerana kaedah tradisional yang dipercayainya tidak digunakan. Tetapi, dia tetap menerima hakikat bahawa zaman telah berubah. Di penghujung novel ini, ia menunjukkan sewaktu hari raya, Aisyah yang sudah tua duduk termenung.
berfikir sama ada jika anak-anaknya akan pulang ke kampung. Hatinya penuh harapan dan kerinduan. Akhirnya, semua anaknya pulang ke kampung. Kini sangat meriah, penuh dengan gelak ketawa dan senyum. Akhirnya, semua anaknya pulang, termasuklah yang tinggal di luar negara. Suasana di kampung kembali meriah dan dengan gelak ketawa dan kasih sayang antara keluarga. Aisyah tersenyum tenang kerana walaupun adat lama yang banyak dipersoalkan, ikatan keluarga tetap utuh. Di hujung usianya, Aisyah melihat anak-anaknya kembali berkumpul di kampung pada hari raya. Walaupun adat lama banyak ditolak dan tidak diamalkan lagi, dan zaman telah berubah, kasih sayang keluarga tetap menjadi pengikat yang paling kuat. Novel ini berakhir dengan mesej bahawa adat dan cita-cita haruslah seimbang. Dan yang paling penting, keluarga adalah tempat kembali yang penuh dengan cinta dan pengertian. Dengan ini berakhirlah novel Hatimu Aisyah daripada Zurina Hassan. Kini saya akan menerangkan tentang 6 asas kritikan sastera sebagai pengenalan sebelum mengkaitkan asas kritikan dengan novel yang telah dianalisis, iaitu Hatimu Aisyah. Asas kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Kritikan ini menumpukan kepada pujian terhadap karya sastera. Pengkritik akan menghargai keindahan bahasa, kekuatan tema, dan keistimewaan karya tersebut. Tujuannya adalah untuk menunjukkan nilai positif dalam sesebuah karya. Yang kedua ialah kritikan teguran, di mana kritikan ini bertujuan untuk menegur kelemahan dalam karya secara berhemah. Contohnya, pengkritik mungkin menegur jalan cerita yang kurang jelas ataupun watak yang tidak berkembang. Namun, teguran ini disampaikan secara membina. Yang ketiga ialah kritikan saranan. Kritikan ini memberikan cadangan untuk menambah baik karya. Pengkritik bukan sahaja menyatakan kelemahan, tetapi juga mencadangkan cara untuk memperbaiki supaya karya menjadi lebih berkualiti. Seterusnya ialah kritikan pendekatan. Kritikan ini merujuk kepada cara ataupun sudut pandangan yang digunakan untuk menilai karya. Contohnya, pendekatan moral, psikologi, dan sosiologi, di mana untuk memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut. Yang kelima ialah kritikan penganalisisan. Kritikan ini melibatkan analisis terperinci terhadap unsur-unsur karya seperti jalan cerita, watak, latar, dan gaya bahasa. Tujuannya adalah untuk memahami struktur ayat dan karya secara lebih mendalam. Akhir sekali ialah kritikan penilaian. Kritikan ini menilai kualiti keseluruhan karya. Pengkritik akan menentukan sama ada karya tersebut berjaya mencapai tujuannya dan memberi kesan kepada membaca. Sebagai kesimpulan, keenam-enam asas kritikan sastera ini membantu kita untuk memahami, menilai, dan menghargai karya sastera dengan lebih mendalam. Pada bahagian ini, saya akan mengaitkan 6 asas kritikan sastera dengan contoh daripada novel Hatimu Aisyah yang telah dibentangkan sebentar tadi. Pertama ialah kritikan sanjungan. Dalam novel ini, kita boleh memuji
keindahan penggambaran kehidupan kampung oleh pengarang. Contohnya, watak Aisyah yang digambarkan sebagai seorang anak yang bertanggungjawab sejak kecil lagi. Dia telah menjaga adik-adiknya dan membantu ibunya tanpa mengeluh. Hal ini menunjukkan nilai murni seperti kasih sayang dan pengorbanan yang sangat baik untuk dicontohi. Oleh itu, karya ini wajar dipuji kerana berjaya mengetengahkan nilai kekeluargaan yang kuat. Kedua ialah kritikan teguran. Walau bagaimanapun, terdapat juga perkara yang boleh ditegur. Contohnya, perbezaan layanan antara Aisyah dan abangnya Ahmad yang terlalu ketara, di mana Aisyah dibebani kerja rumah, manakala Ahmad lebih bebas. Keadaan ini boleh dilihat sebagai ketidakseimbangan yang mungkin menimbulkan persoalan tentang keadilan gender dalam masyarakat tersebut dan pada zaman itu. Yang ketiga ialah kritikan saranan. Sebagai cadangan penambahbaikan, pengarang boleh memperlihatkan perkembangan watak Aisyah yang lebih berani untuk menyuarakan pendapatnya terhadap adat yang membataskan dirinya. Contohnya, Aisyah boleh digambarkan lebih tegas dalam memperjuangkan pendidikan atau masa depannya, agar mesej cerita menjadi lebih kuat dan memberi inspirasi kepada pembaca. Seterusnya ialah kritikan pendekatan. Dalam menganalisis karya ini, kita boleh menggunakan pendekatan sosiologi. Hal ini kerana novel ini jelas menggambarkan kehidupan masyarakat kampung yang berpegang teguh kepada adat, seperti peranan wanita dalam rumah tangga dan keutamaan kepada lelaki. Pendekatan ini membantu kita memahami latar belakang masyarakat dan nilai budaya yang mempengaruhi kehidupan Aisyah. Yang kelima, kritikan penganalisisan. Dari sudut analisis, kita dapat melihat perkembangan jalan cerita kehidupan Aisyah daripada zaman kanak-kanak, alam perkahwinan sehinggalah ke usia tuanya. Wataknya berkembang daripada seorang gadis yang patuh kepada seorang ibu yang mula berfikir tentang masa depan anak-anaknya. Konflik utama pula ialah pertentangan antara adat lama dan perubahan zaman, seperti isu perubatan tradisional berbanding moden dalam kehidupan anak perempuannya, Jamilah. Akhir sekali ialah kritikan penilaian. Secara keseluruhannya, novel ini berjaya menyampaikan mesej yang jelas tentang kepentingan keseimbangan antara adat dan perubahan. Pengakhiran cerita apabila semua anak Aisyah pulang ke kampung menunjukkan bahawa nilai kekeluargaan mereka tetap utuh walaupun zaman telah berubah. Oleh itu, karya ini boleh dinilai sebagai berjaya untuk memberi kesan emosi dan pengajaran kepada para pembaca. Sebagai kesimpulan, melalui ke-6 kritikan ini, kita dapat melihat bahawa novel Hatimu Aisyah bukan sahaja menceritakan kehidupan seorang wanita, tetapi juga menggambarkan perubahan sosial dalam masyarakat Melayu. Sebagai penutup, dapatlah disimpulkan bahawa novel Hatimu Aisyah ditulis oleh Zurina Hassan bukan sahaja memaparkan kisah kehidupan seorang wanita kampung, malah syarat dengan nilai budaya, konflik kehidupan serta perubahan sosial dalam masyarakat Melayu. Melalui 6 asas kritikan
sastera yang telah dihuraikan, kita dapat melihat karya ini dengan lebih mendalam. Bukan sekadar jalan cerita, tetapi juga mesej dan pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sesungguhnya, karya sastera seperti ini memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa dan budaya Melayu, selaras dengan peranan kita sebagai bakal pendidik yang kompeten. Pergi ke desa memetik kenanga, harumnya mekar di tepi laman. Ilmu sastera terus dijaga agar budaya kekal berzaman. Akhir kata, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.